Dapat ikan ke? Hai guys, hari ni aku mancing ikan puyuh. Jom kita pancing lagi. Jom. Okay guys, jom kita mancing lagi. Pancing kat sana. Jom. Mampus lah orang nak cakap apa. Yang penting kita ada gaya. Okay guys, ni cacing. Kita beli berapa ringgit tadi pun? RM2 RM2.50. Ada berapa ekor aku tak tahu, tapi kita pilih lah. Okay, ni dia. Okay, masukkan. Okay. Okay. Nampak lagi. Bang. Yeah, nampak ni. Ikan puyuh. Ayah nanti nak mancing juga. Nampak ni? Yes. Yeah. Wih, patut. Ish, kau ni ya. Dah. Ni, kita aku dapat ikan. Pelanting masuk dalam tualik. Nak relax kau? Oi. Tak apa. Gulung lagi. Tiga ekor dah naik dah. Okay, nanti kita tengok berapa ekor kita dapat. Dapat ikan ke? Guna kumpau hari ni. Mana tak ya? Nak pergi kat ibu. Ibu? Kita test kat sini pula. Tadi tu dia gigit-gigit tu. Nampak tu? Tu. Dia gigit-gigit tu. Banyak ke ikan dapat hari ni? Banyak. Berapa ekor? Yang saya yang tangkap. Berapa ekor tu? Tengok berapa ekor. Saya dari taman masuk.
1, 2, 3, 4. 4. 4 ekor. 4 ekor ikan puyuh. Okey. Okey. Jap. Kalau yang nak mancing kat sini, pergilah Sikincai. Boleh mancing kat sini. Kalau luar bandar pun boleh pergi kat kampung. Best. Like dan subscribe channel Nizar Jamaluddin. Kita dah dapat 4 ekor. 4 ekor ikan puyuh. Jadilah. So aku buat jaga rumah. Kat rumah tu pun dah banyak dah. Tambah je. Okay guys. Okay, bye-bye. So hari ni tak kumpau. Inilah dia ikan puyuh tadi. Dah bercampur dengan kawan-kawan yang sebelumnya. Ni. Ni Yuyu, ni Yiyi, ni Nyanya, Nyonyo, Nyotono, Toto. Banyak lah. Dalam ni je dia ada 14 ekor. Ni Nizam. Ni. Mana yang tadi pun aku tak tahu. Semua sama je. Semua ikan puyuh kan. Okay.